Mungkin Doktor boleh bagi tahu mengenai USIM, lepas tu mengenai scholarship mungkin USIM bagi terutama bagi pelajar antarabangsa. Jadi kalau ikut sekarang ni, kalau di universiti yang saya sedang bekerja sekarang, iaitu Universiti Sains Malaysia, dia universiti di bawah kerajaan lah. Di bawah kerajaan dan merupakan universiti Islam pertama di Malaysia. Universiti awam, universiti awam, maksudnya universiti yang memang di bawah kelolaan kerajaan lah. IUM, UIA? UIAM ramai ingat dia universiti awam, universiti Islam awam pertama Malaysia. Sebenarnya bukan universiti awam, sebab dia di bawah OIC ataupun di bawah penubuhan UIA itu, dia di bawah OIC sebenarnya, tapi dikira haf-haf lah, di bawah kerajaan dan di bawah OIC, tapi dia bukan full. Dia bukan full, sebab kalau ikut dari segi itu pun, dari segi orang kata apa, tata kelola universiti itu pun struktur pentadbirannya agak berlainan sedikit, dan dia ada dia punya kalau pensyarahannya dari segi bila dia dah habis pencen dan sebagainya ataupun berakhirnya tempoh perkhidmatan, mereka tidak akan dapat pencen. Dia akan dapat yang seperti yang diperoleh oleh orang-orang yang bekerja di sektor swasta. Dia tumpang sekejap dan kemudian beralih. Officialnya Mei 2000 berbaru SIM. Dan sekarang Alhamdulillah Mei 2000 ada kampus sementara lah di Kuala Lumpur. 2005 berpindah ke kampus tetap dinilai sekarang lah. Sehingga sekarang lah 2025. Jadi usia 25 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang sahabat Almanar Podcast yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Rifki Hidayatil Khaliq sebagai pemandu acara pada podcast kali ini, episod bersama Dr. Muhammad Adi Amzar daripada Malaysia. Apa kabar Doktor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Doktor? Kif halakum? Alhamdulillah tamam. Alhamdulillah. Masya-Allah. Lebih khair insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang dari negeri jiran bersama Dr. Muhammad Adi Amzar daripada University Sains Islam Malaysia atau disingkat dengan USIM. Jadi insya-Allah pada episod yang berbahagia ini kita akan berbual dan berbincang, bahasa Malaysianya berbual dan berbincang dengan Dr. Muhammad Adi Amzar dengan berbagai perbincangan ataupun berbagai kita akan tanya mengenai kehidupannya, mengenai studinya, dan mungkin juga nanti beliau akan memaparkan atau membagi kita sedikit wawasan mengenai University Sains Islam Malaysia. Baik Doktor, insyaAllah kami daripada tim Almanar Podcast insyaAllah izin akan berbual dan bertanya beberapa perihal mungkin mengenai Doktor sendiri daripada latar belakang. Lepas tu saya tak pandai nak bercakap Melayu lah tapi saya cuba untuk bercakap Melayu insyaAllah. Jadi Doktor mungkin boleh kita mungkin sahabat Almanar Podcast ingin mengetahui lebih banyak tentang Doktor, mungkin daripada nama, orangnya daripada mana, lepas tu dulu masa-masa budak-budak belajar kat mana sampai sekarang menjadi seorang pensyarah. Tafadhal Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemandu bicara podcast malam ini, daripada pesantren Almanar, Cikgu Ustaz Rifki ke atas kata jemputan lah untuk berbual santai untuk podcast khusus untuk Almanar. Saya awalnya sangat terharu lah di atas kita panggil apa macam jemputan lah, jemputan khas oleh pimpinan Ustaz pesantren pondok ini, iaitu Dr. Syarifuddin dan juga Ustaz Ikram atas inilah untuk kami delegasi daripada Universiti Sains Islam Malaysia untuk bersama dengan khusus kepada untuk para pelajar di peringkat akhir lah di pesantren ini untuk berbual bersama mereka untuk berkenaan dengan
bagaimana untuk tasjih ataupun menggalakkan mereka untuk apakah destinasi selepas daripada proses pembelajaran tamat di sini. Okay. Jadi saya salah satu daripada delegasi, okay, yang terlibat. Kami ada 4 orang semuanya. Okay. Saya Dr. Muhammad Adi Amzar, seorang lagi Dr. yang diketuai lah oleh Dr. Khairul Ashraf, okay, Muhammad Nasir, selaku ketua program. Di sini dipanggil ketua prodi kot, ketua prodi, program studi bahasa dan Bahasa Arab dan Kesusastraan Islam lah, Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia, diikuti oleh saya iaitu pensyarakanan lah ataupun senior lecturer, program yang sama. Kemudian Dr. Muhammad Izwan Begani pun sama, penjelaras unit Bahasa Arab di Fakulti Pengajian Bahasa Utama, merangkap senior lecturer lah untuk program tersebut. Kemudian yang terakhir Cik Muhammad Syafaat Sapari, okay, iaitu penolong pendaftar lah, orang kata macam ketua pentadbiran lah, okay, di fakulti kami pengajian bahasa utama. Alhamdulillah kami sudah berada di sini sejak Sabtu lepas, okay, Sabtu lepas. Jadi hari ini adalah hari yang ke-6 lah, besok adalah hari yang terakhir, jadi lebih kurang 7 hari lah plus minus kami orang kata mengunjungi Aceh Darussalam, okay, sebuah negeri, bukan negara, insyaAllah bahkan negara, satu provinsi yang saya ingat sangat menarik lah, okay, ataupun sangat unik, okay, dari segi sejarah Acehnya. Sebab saya pun tidak pernah mengunjungi Indonesia, ini adalah kali yang pertama awal marah tuji Al-Muhafazah Aceh. Jadi sepatasnya satu kesempatan yang saya rasa sangat wajib untuk saya menggali, okay, apakah keunikan Aceh lah dari segi budayanya, okay, dari segi makanannya, dari segi masyarakatnya, tata cara masyarakatnya, dan juga yang paling penting adalah untuk mengetahui sejarah bencana lah yang paling besar sekali yang pernah melanda Aceh pada Disember 2004, okay, iaitu tsunami, okay, yang sangat memilukan lah, okay, dan satu orang kata satu kedukaan lah yang sangat besar, bukan saja untuk masyarakat Aceh ataupun masyarakat Indonesia, bahkan saya rasa menjalar sehingga ke masyarakat Malaysia dan juga seantero lah Asia Tenggara ini, okay, dan ketika itu pun saya seingat saya 2004 saya berumur 17 tahun lah, baru habis peperiksaan tinggi, okay, nak menuju ke peringkat kolej lah, okay. Jadi ia satu tamparan lah, Jadi Aceh bagi saya orang kata 2 in 1 lah, bukan maksudnya ialah di kesempatan kami pergi mengunjungi atas kapasiti sebagai delegasi pensyarah pelawat di Fakultas Adab dan Minora UIN Araniri, tapi dalam masa sama kita cuba, kami 4 orang ni cuba untuk melihat, okay, Aceh itu sebagai suatu budaya yang perlu untuk digali, perlu untuk terokai dengan mendalamnya, okay. So lawatan doktor dengan para rombongan ke Aceh ini dalam program untuk visiting lecture ataupun pensyarah pelawat. Jadi kalau kami 3 orang, kecuali Cik Syafaat tu dia pentadbiran. Jadi pensyarah pelawat kami sudah melaksanakan kuliah umum pada hari Isnin pagi, petang Isnin terus ke perbicaraan untuk LOI lah, letter for intern, untuk kerjasama yang lebih erat lah di antara Fakultas Adab dan Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Dan yang ketiga pada hari Selasa pagi sesi penilaian lah, okay, dalam kelas Pak Dekan lah. Jadi saya sendiri, biar data ringkas, saya Dr. Muhammad Hamzah, berasal daripada Ipoh Perak. Okay, sekarang menetap di Kajang Selangor. Okay. Pendidikan awal saya S1 lah ataupun Bachelor Filologi Arabia wa Adabiha, okay, fi Mina Jamiah Mu'tah di Jordan atau Yordania, 2007 Februari 2007 hingga Julai 2010, 3 tahun setengah. Kemudian fi akhir sanah fi nafsul sanah wasil dirasah fil marhalah magister fil Al-Lugha Arabiyah wa Adabiha fil Kuliatul Dirasah Islamiyah Jamiah Autonomia Malaysia UKM 2011 Januari sampai September 2013. Kemudian Februari 2014 sehingga Mac 2018 menyelesaikan S3 lah, Dr. Falsafah dalam bidang yang sama di fakulti yang sama dan juga di UC yang sama. Masya Allah, laju sangat. Terus 2018 tamat belajar, lebih kurang 8 tahun lepas tu saya tamat S3 lah. Jadi dari segi kerjaya saya ataupun dulu saya tidak bekerja dalam tempoh
pembelajaran 8 tahun itu sebab saya dapat beasiswa PhD, tidak boleh kerja. Saya terus sambung bila saya di hujung untuk saya tamat S3, saya bekerja sebagai pensyarah di Kolej Pengajian Islam Johor. Marsah, kalau pernah dengar lah, dia di bawah kerajaan Johor lah. Punya tu kira di bawah private university lah atau private college, mengajar bahasa Arab selama setahun lah, Jun 2017 sehingga Julai 2019. Sebelum Doktor mulai pengajian di peringkat universiti, Doktor belajar kat mana? Belajar kat pesantren ke? Atau belajar? Itu menarik juga. Saya sekolah dasar, sekolah biasalah, sekolah kerajaan biasalah, sekolah biasa, cuma di peringkat sekolah menengah rendah. Kata satu saya di dia private jugalah, private school, tapi yang kerajaan yang private school tapi di bawah NGO lah. NGO ABIM. Kalau pernah dengar di Malaysia, Angkatan Islam Malaysia. Ada, tapi boarding school, bukan boarding school dia, tapi kena duduk di asrama lah. Kata 1 hingga 3 di situ. Namanya Sekolah Menengah Agama ataupun Mahat Al-Ummah. Mahat tu pesantren juga. Tapi Mahat tu dalam bahasa Arab lah, kita terjemah institute. Jadi sekolah itu sekolah yang di bawah NGO, tidak ada dapat minhah daripada hukumah dari segi bajet dan sebagainya. Jadi sekolah tu dia hasilnya daripada yuran yang dibayar oleh pelajar lah. Tapi itu antara sekolah agama rakyat, kelolaan orang persendirian NGO yang terbaik, antara yang terbaik di Perak ketika itulah. Sekarang dia dah masuk kerajaan lah, dah jadi bantuan kerajaan. Dan saya 3 tahun saya di situ, dan minat saya dalam bidang bahasa Arab terbentuk di situ. Sebab saya di sekolah rendah, saya tidak didedahkan dengan bahasa Arab dan tak belajar. Jadi bila saya masuk di sekolah itu, kali pertama saya belajar tentang bahasa Arab dan juga kurikulum Al-Azhar Al-Sharif. Sebab sekolah tu dia ada kena belajar yang Mahat tu dia pakai kurikulum daripada Al-Azhar. Memang dipanggil I'dadiyah. I'dadiyah. Kalau yang tingkatan 4 dan 5 Sanawiyah. I'dadiyah dia kira A-level ke atau? Bawah lagi. O-level. O-level. Saya tak pasti kalau A-level tu yang biasa untuk macam diploma semua kan, taraf. O-level yang tingkatan 4 5 kot. Dia bawah lagi. Dia pakai kurikulum Al-Bos. Yang sekolah menengah yang Al-Azhar di Mesir tu. Yang rendah-rendah lah. Tapi saya banyak belajar macam sirah, tauhid, fiqh, tapi bil-lughah Arabiah lah silibusnya. Kebanyakan daripada guru-guru atau cikgu-cikgu daripada doktor masa itu daripada Malaysia ke atau daripada Al-Azhar? Ini yang menarik. Kebanyakannya, bukanlah kebanyakan, tapi saya ingat separuh daripada situ daripada Indonesia. Dan ketika saya tingkatan 1, saya sangat benci bahasa Arab. Kali pertama saya belajar kan, tak tahu, memang saya zero kan. Jadi selalu dapat 50, 40 lebih, tapi tak fail lah, tak gagal lah. Masuk tingkatan 2, di awal-awal tingkatan 2 itu 2001 masih teruk lagi resultnya. Kemudian kebetulan ada seorang ustaz tu, dia keluaran Gontor. Dia antara Indonesia. Dia pun Indonesia. Sebab saya tak pasti dia berasal dari mana. Tapi dia Indonesia, dan dia pesantren Gontor lah, Ponorogo punya graduan. Dia yang menerbitkan rasa cinta saya kepada bahasa Arab. Dengan cara metodologi dia mengajar dan sebagainya, saya jatuh cinta dengan bahasa Arab, dan saya terus orang kata skor bahasa Arab lepas itu. Sampai jadi doktor di bidang bahasa Arab. Sampai saya kata 3 pun sama, kata 3 pun ustaz lain juga. Ustaz Gemah Hadi Syaputra, ustaz saya juga. Dan sekarang pun masih mengajar di sekolah itu, dan dia juga keluaran Gontor. Dan dia juga adalah merupakan adik saya punya bapa mertua. Jadi itulah. Jadi kalau di Ipoh tu, dia antara ustaz yang selalu memberikan kuliah terkenal juga lah di Ustaz Gemah Hadi tu. Tapi dia asli Medan. Tapi sudah lama di Malaysia, cakap pun dah macam cakap orang Malaysia lah, cakap Kedah semua ada lah. Tapi saya dah cakap, minat saya di bahasa Arab tu terbentuk di sekolah ketika sekolah rendah. Dan ketempat terus saya minatlah bahasa Arab kan. Dan cumanya dalam pemilihan bidang saya di dalam bidang bahasa Arab untuk S1, sebenarnya sebab saya ada ambil macam Sejarah Tinggi Agama Malaysia. Sebelum saya pergi ke menyambung di Jordania tu, asalnya selepas pada SPM ataupun O-level di Malaysia, saya masih berbelah bagi. Sebab saya minat kalau ikut saya ada apply untuk sambung di UIA dalam bidang undang-undang, tapi tak berjaya. Saya dapat asasi ataupun A-level lah sarafnya dengan dalam bidang asasi syariah di Universiti Malaya di Nilam Puri, Kelantan. Tapi ketika itu saya sudah masuk
di College Islam Boarding School juga lah untuk ambil stamp tu lah. Stamp tu untuk ke Al-Azhar. Tapi saya lengkap belajar sehingga selesai. Cuma bila dah habis tu saya terus terfikir macam saya nak menyambung pengajian saya di bidang ataupun bidang masyarakat di Yordania. Okey, tadi doktor ada cakap sikit pasal guru doktor tu yang daripada Gontor yang buat doktor cinta akan bahasa Arab. Mungkin doktor boleh bagi tahu pasal apa yang buat doktor cinta terhadap bahasa Arab daripada doktor apa dia gaya dia bercakap ke atau dia metod dia nak ngajar ke anak-anak tu yang menarik student-student untuk bercakap bahasa Arab? Ya, dan nama ustaznya Ustaz saya ingat Ustaz Masduki Danuri. Ustaz Masduki Danuri ketika saya Angkatan 2 lah 2001. Lebih kepada metod pengajaran dia lah. Metodnya yang saya rasa yang itulah dia garang. Straight. Garang dan intonasi suaranya sangat tinggi. Bukan tinggi maksudnya agak itulah kadang tinggi tapi banyak tinggi lah sebenarnya. Okay. Dan dia sangat tegas dan tegas lah dalam mengajar. Maksudnya itulah sebab dia dulu kan mana lah ada slide semua tak ada kan. Dulu memang apa hitam je, chalk and talk. Okay, tulis seperti tu cakap tapi dia lebih kepada itulah kepada suara dia lah. Yang intonasi dia tu kan dan cara dia dalam suruh kita hafal kan dia ketika dalam kelas. So ketegasan dia lah, suara dia, ketegasan dia yang membuat berbekas dekat student-student ya. Sebab kalau pensyarah ataupun guru lah, okay? Kalau sebab saya ada juga guru, bukanlah kita ni maksudnya ada guru yang kalau dia tidak sebab budak-budak kan dia di sekolah rendah ni dia tidak lagi orang kata self independent kan dulu belajar kan. Dia masih bergantung dengan guru kan. Jadi kalau guru dia tidak memainkan peranan yang besar dalam memperbaiki gaya pengajaran, dia akan memberikan satu kesan yang membosankan lah belajar. Kalau pelajar tu tak minat tengok guru belajar, bertambah tak minat lah. Jadi ketika tu memang penting kepada guru. Antaranya memperbaiki intonasi dan memastikan mencari idea bagaimana mahu memberikan tarikan kepada pelajar untuk dengar apa yang dia cakap. Tak kisahlah kalau sekarang ni kita ada gaya yang pelbagai. Kalau di Malaysia dia ada istilah pembelajaran abad ke-21. Tidak hanya bersandarkan kepada pengajaran bercakap di dalam kelas di hadapan pelajar dan pelajar dengar. Tidak. Okey, tapi dia lebih kepada aktiviti lah. Aktiviti bermacam-macam, boleh buat debat, boleh buat forum. Kita menggalakkan pelajar untuk berpartisipasi lah, menyertai kegiatan PMP di dalam kelas. Kalau dulu hanya cikgu bercakap, pelajar dengar, buat latihan. Bila pembelajaran abad ke-21 dia akan lebih menyeronokkan bila melibatkan pelajar. Jadi sekarang kalau saya rasa mungkin di Indonesia pun sudah praktikkan benda yang sama. Tapi aktiviti pelbagai. Boleh minta pelajar buat homework, bukan homework maksudnya macam satu bab tu suruh dia bentang ataupun di kertas mahjong yang besar, papan tampal setiap topik sebagainya, dan pelajar ni dia akan pergi kepada pelajar lain dan pelajar lain terangkan begitu banyak sebenarnya untuk mengelakkan kelas tu bosan lah. So tadi banyak cadangan daripada doktor mengenai metod ataupun dalam metod untuk mengajarkan supaya anak-anak ni tertarik kepada pelajaran. Macam tadi kita sebagai seorang guru mesti punya idea tentang pelajaran tersebut supaya ni dapat menarik budak-budak tu. Lepas tu dari cara cakapnya juga aktiviti dalam kelas juga. So ini adalah cadangan-cadangan bagi sahabat podcast Al-Manar. Cadangan itu bahasa Indonesianya saran ya. Saran ataupun masukan bagi kita para pelajar. Cadangan tak pakai cadangan. Cadangan tak ada pakai istilah cadangan. Di sini tak cadangan. Di sini pakai saran atau masukan bagi para guru untuk senantiasa membuat kelas itu aktif dengan berbagai aktiviti. Jadi jangan hanya pastikan pelajar menyertai. Walaupun kata 1, 2, 3, apatah lagi 4 dan 5 dan ataupun 6, memberikan idea. Aktif. Sebab sebab mereka masuk S1 di universiti ataupun diploma, memang mereka akan itulah orang kata perlu independen. So doktor, daripada pengalaman doktor belajar dekat Ma'had tu,
dekat sekolah menengah sampai sebelum doktor masuk universiti, mungkin ada satu hal atau satu nasihat daripada doktor terhadap budak-budak di Al-Manani terkhusus, ataupun budak-budak yang mendengar sahabat daripada podcast Al-Manani, apa yang ingin doktor cakap atau yang ingin doktor bagi, pengalaman yang paling berharga? Saya rasa untuk pelajar lah, pelajar di pesantren lah, di pondok pesantren Al-Manar ini, saya rasa apa yang antum telah wujud ataupun telah ada ataupun sudah berada di pondok ini, suatu tempoh yang saya rasa bukan saya sajalah, ataupun bukannya orang kata apa, ataupun mak bapak ataupun family hantar di sini, bukan saya sajalah. Dia pasti ada tujuan lah, untuk memastikan anaknya itu ataupun pelajarnya itu menjadi seorang manusia yang berguna kepada agama, dan juga mengajak manusia yang lain. Matlamat yang tertinggi adalah untuk beriman kepada Allah SWT lah, untuk menjadi da'i atau menjadi orang panggil orang yang mampu mengajak manusia kembali ke jalan Allah SWT. Jadinya keberadaan di sini, dalam tempoh 1, 2, 3, mungkin 5 ke 6 tahun perlu untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan pastinya apa orang kata, kalau saya sendiri lah, kalau saya sendiri tu, kalau kata pengalaman berharga tu, sejujurnya lah, kalau yalah, kita macam saya belajar di Mahat kan, walaupun dekat dengan rumah tapi mesti duduk asrama. Sebenarnya kalau ikut itu banyaknya pahit juga, banyak pahit daripada manis kan, sebab kita duduk dalam, yalah, kita pun kecil time tu, masih insan, dengan kemudahan sekolah yang tidak seberapa. Sehingga saya masa saya kata satu tu pernah tidak ada air di sekolah tu, dah tempoh yang lama juga, tak adalah lama tapi 2-3 hari jugalah. Terpaksa pergi ke kawasan gunung sikit, belakang tu dia ada macam jalan nak ke waterfall. Pergi waterfall, mandi di situ, basuh baju di situ kan. Lepas tu senyum yang tinggi tu pun kadang-kadang dia orang ni macam gangster sikit lah kan. Saya pernah dipukul kata 3. Pasal apa dia tu? Saya pun tak tahu sebab apa. Sampai saya 1, 2, 3 je. Sekarang 4 saya di sekolah lain, sekolah agama jugalah, tapi di bawah kerajaan negeri lah. Tapi saya pun tak tahulah kan. Mungkin kita kadang cakap sikit kan, tapi tak lah, ni sikit je lah kan. Tapi pernah lah kan, pernah. Kemudian itulah kalau saya nak kata yang betul-betul manis tu, saya pun tak berapa ingat lah. Macam tak ada. Mungkin sebab kita ni di menengah rendah 1, 2, 3, ada yang lebih tinggi dan sebagainya kan. Jadi kita ditekan, ditindas. Cuma untuk pembelajaran itu bagi saya, sebab dalam sekolah itu pun banyak daripada guru-guru, ustaz-ustaz yang daripada Indonesia juga. Mereka agak dari segi pengajaran tu yang saya ingat lah. Mereka mengajar tu kalau ikut gaji yang diterima tu memang tak seberapa lah, tapi sebab niat mereka yang sangat ikhlas, ke apa orang kata, dia orang punya willing mereka tu, kemahuan mereka itu untuk berkhidmat, mengajar anak bangsa, khususnya di sekolah saya tu, mengenal bahasa Arab, itu bukan suatu yang saya rasa boleh dibeli dengan RM1 lah. Diberikan ilmu sampai anak-anak muridnya itu boleh bertebaran ke bumi, mengajar kembali ilmu itu kepada orang lain, kepada masyarakat. Dan saya pun dah pergi Indonesia, kita menyebarkan ilmu juga di sini kan. Jadi ia sebagai satu saham lah yang besar, yang perlu untuk kita banggakan. Keikhlasan itu yang saya rasa satu nilai yang tidak terperi. Kalau nak bandingkan ke pesantren pun saya rasa dalam situasi yang lebih kurang sama. Sebab kebanyakan pun mungkin yang sekolah ni yang bayar sendiri gaji kan. Jadi saya merasai itu. Bila masuk sini pagi tadi, dia mengimbau kembali kenangan saya lah di sekolah itu. Bila tengok pelajar kan, hari ni ke semalam saya ingat. Semalam. Jadi bila tengok anak-anak duduk ada yang panjat pokok kelapa, mengimbau kembali lah kita dulu dalam keadaan yang sekolah yang serba susah, daif. Tapi di situlah bermulanya minat kita kepada bidang pengajian agama atau masyarakat.
Inna ma'al usri yusra. Nama surah. Jadi sebenarnya kepayahan itu bukan terhenti setakat itulah. Kalau ikut saya punya ni lah. Jadi bermula bila saya dah habis S1 pun di Jordan, bila menyambung untuk menjadi seorang dosen pun, kepayahan itu dia berterusan. Maksudnya untuk mencari kerja, di Malaysia pun kita graduan ramai. Untuk saya mencapai satu tahap sekarang ini pun, ia sangat-sangat panjang perjalanan ni. Cabaran itulah. Cabaran, tantangan. Kalau bahasa Indonesia tantangan. Cuma challenge. Cuma Allah kata, Allah dah janjikan, maksudnya itulah dia kata itulah macam ustaz kata, apa tadi inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, selepas daripada kesusahan pasti ada kesenangan kan. Jadi dalam tempoh saya menyambung S2 S3 itu sudah berapa banyak tempat saya bagi resume untuk kerja kan. Selepas master S2 bagi tak dapat, masa S3 pun ketika itu pun ada hantar juga, tapi sebab tak ni jadi saya fokus habis belajar. Masa habis belajar pun S3 pun masih mencari, tapi untuk saya sampai kalau di tempat yang sekarang ni lah, di USIM ni, memang panjang perjalanan jugalah dia punya tu. So berkenaan dengan USIM, mungkin banyak daripada sahabat Al-Manar Podcast yang nak tahu mengenai USIM. Lepas tu mungkin banyak yang bertanya-tanya doktor, pasal Aceh dengan Malaysia ni sangat dekat, saya kira sangat-sangat dekat. Kami dengan Jakarta mesti flight dalam 3 jam, kalau 2 jam 50 minit macam tu lah. Direct flight. Tapi direct flight ke KL dalam 1 jam 15 minit, 1 jam 20 minit paling lama. So kalau kira daripada geografis, saya kira Malaysia ni lagi dekat. Aceh ni dekat memang ke Malaysia. Saya rasa pun banyak budak-budak ataupun student-student daripada Aceh pun nak pergi belajar, nak cuba tanya pasal Malaysia. Mungkin dia ada orang kekurangan informasi, dia tak dapat. Mungkin doktor boleh bagi tahu mengenai USIM, lepas tu mengenai scholarship mungkin di USIM terutama bagi pelajar antarabangsa. Jadi kalau ikut sekarang ni, kalau di universiti yang saya sedang bekerja sekarang, iaitu Universiti Islam Malaysia, dia universiti di bawah kerajaan lah. Di bawah kerajaan, dan merupakan universiti Islam pertama di Malaysia. Universiti awam universiti awam, maksudnya universiti yang memang di bawah kelolaan kerajaan lah. UIAM ramai ingat dia universiti awam, universiti Islam awam pertama Malaysia. Sebenarnya bukan universiti awam, sebab dia di bawah OIC ataupun di bawah penubuhan UIA itu, dia di bawah OIC sebenarnya, tapi dikira half-half lah, di bawah kerajaan dan di bawah OIC, tapi dia bukan full. Dia bukan full, sebab kalau ikut dari segi itu pun, dari segi orang kata apa, tata kelola universiti itu pun struktur pentadbirannya agak berlainan sedikit, dan dia ada dia punya kalau pensyarahnya dari segi bila dia dah habis pencen dan sebagainya ataupun berakhirnya tempoh perkhidmatan, mereka tidak akan dapat pencen. Dia akan dapat yang seperti yang diperoleh oleh orang-orang yang bekerja di sektor swasta. Dia akan KBLSP lah kalau di Malaysia kan, dia akan potong-potong. Macam saya, USIM, kita dah dapat pencen. Jadi di situ dia berbeza situ je. Di Malaysia kita ada 20 universiti awam, tetapi yang uniknya ataupun yang peliknya hanya UIA yang tidak ada pencen. Sebab apa? Sebab UIA bukan full universiti awam pertama, universiti Islam awam pertama. Universiti Islam awam pertama USIM, ataupun nama dulu Kolej Islam Malaysia. USIM ditubuhkan tahun berapa itu? Dia starting ditubuhkan 1998. Ketika itu dia bernaung di bawah, ataupun dia sementara lah officially di Fakulti Majlis Islam UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebab dekan ketika itu, dekan Fakulti Majlis Islam Tan Sri Profesor Syukur Husin, dekan Fakulti Majlis Islam, dan ada orang kata itulah untuk arahan lah daripada kerajaan untuk menubuhkan KUIM, dan dia take over lah. Dia tumpang sekejap dan kemudian beralih officialnya Mei 2000 berubah USIM, dan sekarang alhamdulillah Mei 2000 ada kampus sementara lah di Kuala Lumpur. 2005 berpindah ke kampus tetap dinilai sekarang lah, sehingga sekarang lah 2025. Jadi usia 25 tahun. FBU, fakulti saya, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, 2005. Kita ada 9 fakulti setakat ni. Fakulti Syariah Undang-Undang, yang atau fakulti terawal, Fakulti Al-Quran dan Sunnah, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Fakulti Ekonomi dan Pemahaman, Fakulti Perubatan dan Kesihatan, Fakulti Pergigian, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina,
Architecture, dan yang terakhir Fakulti Sains dan Teknologi. Masa ni ada berapa student dekat Musim sekarang ini lebih kurang kalau untuk S1 11,000 lebih kurang 11,000. 11,000. So daripada Indonesia ramai ada tak? Kalau S1 saya tak pasti, tapi mungkin ada lah. Tapi tak ramai sangat. Jadi kalau yang ramai itu S2 S3 lah. Itu pun tak ada ramai sangat. Tapi ada lah. Sebab apa orang pasal ramai S2 S3 dekat sana? Sebab kalau kita tengok berbanding dengan yang ambil undergraduate. Ya, S1. Sebab saya rasa mungkin dari segi itulah kot, kekurangan informasi lah kot. Kekurangan informasi, dan dari segi orang panggil sekarang ni promosi lah. Promosi yang mungkin kalau di USIM tu, saya pernah kerja di private juga. Sebelum saya masuk di USIM, yang awal tu di Johor, kemudian saya masuk di private di Management and Science University, senior lecturer juga, 2 tahun 2 bulan. Dan bila saya masuk situ, studentnya di situ pun dah lama sebenarnya. Okay. Antara universiti yang swasta top 5 lah terbaik di Malaysia, Management and Science University. Okay, di Shah Alam. Kampus kecil saja. Kalau pernah dengar Management and Science University? Jarang. Boleh search lah. Pasal kami dekat di pengajian Islam mungkin. Boleh search, dan universiti tu kecil je saja di tepi sungai Damansara saja di Shah Alam tu. Tapi dia ada hospital lah, baru ada hospital. Pelajar saja di situ 18,000. 18,000. Itu masa COVID 2020 sebelum saya pindah ke USIM. Sekarang kemungkinan besar lebih lagi. 18,000 atau mungkin sekarang 20 lebih, 21,000. Okay. Tapi apa faktor dia ramai? Kebanyakannya S1 dan juga diploma lah. Biasa diploma itu, dan dia akan terus sambung ke situ. Ya, S1. Okay. Sebab apa? Sebab promosi. Sebab saya tahu saya di promosi swasta. Bila saya dikerja situ, dia ada tim khas yang akan pergi masuk ke sekolah-sekolah di Malaysia setiap negeri. Okay. Dan mereka akan dijanjikan dengan imbuhan yang lumayan. Okay, di hujung tahun kalau mereka mendapat berapa contoh total, habuannya pergi berlibur di luar negara. Tapi dekat Universiti Awam dia tak ada promotion macam, dia tidak sebegitu. Ada, tapi sebegitu. Kalau di USIM itu yang agak mengecewakan jugalah, sebab dulu dia ada pusat khas untuk promosi, tapi staffnya pun tidak ramai. Sekarang dia cancelkan pusat itu, ataupun dia tidak aktifkan pusat itu, dan dia kurangkan. Aktiviti promosi itu pun agak kurang, dan dia tidak macam apa yang dibuat oleh MSU tu lah. MSU tu dimasuk sekolah-sekolah sebab nak student. Jadi sepatutnya walaupun Universiti Awam dan ada dia punya tu boleh cerita luar negara lah kan. Tapi itulah mereka selesa lah. Jadi pelajarnya semua kalau macam di USIM tu sebenarnya tidak lah. Orang kata kalau banding UKM tu lagi ramai studentnya. UKM 30,000 studentnya. Betul, mungkin banyak yang nak tahu dekat USIM macam mana ke untuk kita nak hidup dekat sana sebagai seorang pelajar tingkat universiti. Dalam artian biaya hidup macam mana bro? Boleh cukup dalam berapa ringgit kah dalam per bulan? Biaya hidup kalau S1 lah. Kalau macam pelajar daripada Indonesia, saya tak pasti, mungkin kalau tu mungkin boleh masuk tamhidi dulu ataupun persediaan, ataupun boleh terus S1 menggunakan sijil yang ada di sini yang diiktiraf. Ikut bidang juga lah Ustaz. Kalau macam medicine, saya rasa international student memang ada juga untuk medicine. Dan yuran dia pun agak mahal lah sikit. Tapi kalau macam untuk bahasa Arab ataupun pengajian Islam syariah, ataupun Al-Quran dan Sunnah, dakwah, kalau sebulan tu lebih kurang dalam, kalau makan saja tu saya rasa 500 tu cukup. 500. Dan pelajar pun nak duduk di hostel pun boleh. Hostel, tapi hostelnya banyak di luar. Bukan di kampus. Di kampus tu ada satu saja kampus hostel. Selebihnya semua di luar, tapi dekat lah. Dan ada bas lah kan. Cuma suasana kehidupan di kampus pada waktu malam, itu disebabkan satu saja tu dia tidak hidup lah sangat malam tu kan. Seperti selain tu semua dalam kampus jadi meriah lah. Jadi di USIM tu itu masalah besar sekarang lah. Sebab kita pun USIM yang agak baru juga. Jadi bajet-bajet pun banyak dianaktirikan lah oleh kerajaan, dan mereka akan mendahului USIM besar lah kan. Saya punya fakulti penyambaran utama pun saya menunggu, bukanlah saya pun baru, tapi sebenarnya rakan-rakan lain dan saya, kita menunggu hampir 18 tahun untuk kita mendapat satu bangunan.
sekarang. Kita baru duduk dalam 10 bulan sekarang, bulan 2. Dia bermula 2017, tergedala COVID pula, betul, sambung kontraktor yang baru. Agak lama jugalah. Dari USIM sendiri dia ada buat apa macam scholarship ke tak? Gitu. Scholarship ada. Mungkin khas bagi pelajar-pelajar antarabangsa. Kalau untuk S1 tu saya tak pasti. Tapi kalau master dengan master PhD tu ada, tapi itulah dia ada pemilihan lah kan. Ada tapi ada. S1, S2, S3 ada. Untuk international student dan sekali Malaysia student lah. Kalau S1 saya tak pasti yang scholarship. Dekat sana ada budak Aceh, pelajar Aceh dekat. Belajar. Dekat USIM. Tapi doktor mungkin belum pernah jumpa. Hampir ada. Saya rasa kalau graduate mungkin yang dah grad tu ada. Ada, tapi kalau macam sekarang ni saya tak pasti. Tapi doktor sendiri ada mengajar, mensyarah, duduk jadi pensyarah di student dekat tu. Ada student Aceh tu kelas-kelas kan? Kalau setakat ni saya mengajar tak pernah ada lagi. Yang ada sebab saya mengajar S1 lah. S1, S2 pun ajar juga. Tapi S2 saya punya kos saya mengajar tu setakat ni saya student daripada Arab lah. Daripada Libya. Kalau yang S1 international ada daripada Palestin. Daripada Gaza ada. Tapi tak ramai lah. Itu school kalau macam program yang saya di bawah saya sekarang ni yang Sembaki itu pun biasa S1 kalau di Malaysia sekarang pun di si awam tak ramai yang international. Biasanya di S2 S3 ramai. Ya. Biasa ramai memang ya. Mana-mana pun macam tu biasa doktor. Okey doktor. Mungkin saya rasa saya ada satu closing statement daripada doktor kepada sahabat Almanar Podcast. Boleh bagi apa saja, boleh bagi nasihat, boleh closing statement daripada doktor. Mungkin kita minta dalam 1-2 minit. Tafadhal doktor. Okey, kepada para santri lah, dan juga mahasiswa boleh juga kita sebagai mahasiswa-mahasiswi pesantren Almanar. Okey, pertama antum kena mengucapkan syukurlah kepada Allah Taala kerana Allah Taala telah mentakdirkan dan memilih antum untuk berada di pesantren Almanar ini. Okey, saya rasa dia sebagai sebuah pesantren dan juga pondok ataupun sekolah institut yang mampu untuk membangunkan antum dari segi pengembangan ilmu agama, dan juga ilmu bahasa Arab dan juga ilmu yang berkaitan, selain daripada subjek yang ini belajar juga kan. Jadi antum akan keluar sebagai seorang santri ataupun pelajar yang universal, yang hebat, dari segi sasiah, dari segi akhlaknya, dari segi keilmuannya, bukan sahaja dari segi agama tapi mungkin dalam bidang matematik, sains, dan juga kejuruteraan dan sebagainya. Jadi apapun yang bidang yang antum bakal pilih untuk pengajian di luar daripada pesantren ini kelak, sama ada di Aceh sendiri ataupun di Indonesia maupun di Malaysia ataupun di Cairo dan sebagainya, itu tidak menjadi persoalan lah. Yang pentingnya antum perlu memasangkan tekad untuk menyambung pengajian sesegera yang mungkin dan sejauh yang mungkin. Sesegera. Sebab saya dulu masa saya belajar dulu, ketika saya di hujung S1 di Yordania itu, saya sudah memasangkan tekad lah untuk saya menyambung terus S2. Dan saya masa tingkatan 3 umur 15 tahun sudah memasang azam dan tekad untuk ke depan nanti saya mahu menjadi seorang pensyarah bahasa Arab. Itu sudah lama. Tekad itu sudah ditanam ketika 15 tahun. Jadi santri perlu ada azam itu. Dan azam itulah yang akan memandu antum untuk pergi lebih jauh. Bila kita, yang penting pertama kita kena ada perancangan, plan. Plan. Ataupun apa yang kita perlu jadi. 10. 5 tahun akan datang. 10. Dan 15 tahun yang akan datang. Itulah yang akan bentuk. Walaupun antum merasa muda, tapi pemikiran itu kena ada. Dan itulah yang akan memandu antum terus laju, habis pengajian S1, habis S1, S2, habis S2, S3. Jadi dunia sekarang dia akan berkembang lebih maju dan persaingan akan lebih sengit. Saya tidak pastilah di sini. Kalau di Malaysia itu, kalau S2-nya 2013 sudah tidak laku kerjanya. Kan? Kalau S1 lagi tidak laku. Kan? S2 pun tak laku. 2013. S3 alhamdulillah. Ke depan saya tak pasti. Kalau ada
2-3 PhD pun, S3 pun mungkin tak laku kan. Jadi kita kena ada upgrade skills, kemahiran yang seiring dengan zaman lah. Okay, mungkin untuk sekarang ni dalam 5 tahun lagi apa yang kemahiran skills yang perlu ada untuk kita nak bersaing di dalam dunia pekerjaan yang sangat sengit. Saya rasa Indonesia pun mungkin hadapi fenomena yang sama lah. Okay, tempat yang terhad, contoh kalau nak kerja di pensyarah lah, katakan di UIN, okay, ataupun di Uni Syekh Kuala ada pengajian agama. Syekh Kuala, Universiti Syekh Kuala. Ada. Pengajian bahasa Arab dah. Oh, pengajian bahasa Arab tak ada. Agama adalah. Dia macam sains. Sains saja. Dia sains, lepas tu English education ada. Bahasa Arab tak ada. Ataupun agama tak ada. Agama tak ada. Tak ada. Maknanya dia ni lah. Tapi kena ada, kalau UIN pensyarah tu terhad kan, katakan ada 20 ataupun 15 pensyarah bahasa Arab. Tapi yang ni ramai kan. Jadi kita kena ada additional skill lah, ataupun kita kena ada kemahiran Islamiyah tambahan. Okay. Tapi pentingnya kalau di Malaysia itu kalau nak pensyarah di universiti kerajaan perlu ada S3, itu basic, ataupun tiket yang perlu ada lah. Jadi kalau ada S3, apa tambahan yang you ada ataupun pelajar yang kena ada. Okay, research, publication, jurnal, okay, buku dan sebagainya. Itulah yang perlu fikir, perlu buat research, dan perlu ada satu rasa, orang panggil apa, rasa istilahnya macam urgency lah. Aku kena habis cepat ni, aku tak boleh santai. Mesti tamak Mesti tamak untuk habis segera. Okay? Sebab kita akan kahwin, kita akan kerja. Bila kita dah kerja sebagai pensyarah, saya dosen sekarang, umur saya ni macam budak lagi kan. Saya baru 37. Saya jadi dosen dengan gaji PhD, S3 saya, kalau di Malaysia itu lebih kurang dalam starting tu dalam 7 lebih lah, 7,000 lebih. Okay? Jadi saya mau jadi, pasti saya mau jadi Datuk Kepala Profesor Madya, Profesor. Okay, jadi kita kena ada target itu. Kalau bidang saya begitulah. Okay, kalau antum di bidang pendidikan pun kena ada. Contoh, aku jadi mudaris, aku nak ada pesantren, kan? Perlu ada cita itu. Tapi ia memerlukan perancangan yang panjang lah. Okay, yang perlu ditanam pada waktu yang awal. Okay, pada ketika di peringkat persekolahan pesantren ini. Jadi, saya ucapkan maju jaya untuk para santri, mahasiswa-mahasiswi Pondok Al-Manar. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala iradat ataupun segala yang antum mahu. Okay. Yang penting apa jua yang berlaku selepas ini, niatkan. Okay. Kita bekerja, okay, menuntut ilmu semua kerana Allah, dan untuk membawa manusia kembali ke jalan Allah, mentauhidkan Allah, dan kita pasti kesemuanya itu akan dikira sebagai satu amal. Okay. Dan juga untuk kita punya, orang kata apa, amalan lah untuk kita tuai, okay, pada hari perakhiran kelak nanti. Okay, itu saja. So, terima kasih Doktor atas nasihat ataupun closing segment yang sangat berharga kami rasa bagi student-student sini. So, tadi ada yang sangat menarik daripada yang Doktor cakapkan. Kita sebagai student mesti ada azam. Lepas tu, studi ini mesti kita segerakan dan sejauh mungkin. Lepas tu yang ada Doktor cakap pasal upgrading skill ya. Kita sebagai seorang student mesti selalu mengupgrade skill supaya boleh menjawab cabaran-cabaran ataupun tahaddiat, challenge yang akan datang di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Doktor. Syukran ala hudurikum. Yasurruna wa yas'iduna hudurukum ma'ana huna fi hadhihi al-jilsah. Masya-Allah, fursah sa'idah. Wa natamanna lakum 'audah marratan ukhra ila Al-Manar insya-Allah. فهذا اللقاء أتمنى أن لا يكون لقاء نهائيا فربما فيما بعد أو في وقت مقبل تذهب إلى أو تسافر إلى أتشه فتفضل معنا فنحن نرحب بكم كل ترحيب. تفضل معنا في أي وقت في أي وقت وفي أي تاريخ وفي أي يوم وفي أي ساعة حتى في ساعة 1 ليلا سوف إن شاء الله نستقبلكم إن شاء الله. شكرا دكتور على حضوركم معنا. هذا لقاء مفيد جدا للطلبة. Dan itulah episode podcast hari ini bersama Dr. Muhammad Adi Amzar daripada USIM, University Sains Islam Malaysia. Semoga wejangan-wejangan ataupun nasihat daripada beliau tadi, pengalaman-pengalaman beliau tadi bisa kita ambil manfaatnya bagi kita semua dan bagi para seluruh sahabat podcast Al-Manar. Sekian dari kami, saya Arif Kidatil undur diri dari hadapan sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا لذلك. ان شاء الله نلتقي